Ini masalah yang timbul jemaah kita yang sudah berbai'ah lama tinggalkan tarekat kita ni. Ini memang menjadi masalah raya. Hakikatnya mereka ini belum dapat hidayat daripada Allah ya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan dia dapat balik semula. Tapi kita perlulah bercakap dengan dia, ajak dia. Mungkin ada apa-apa masalah, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menghantui dia, menyebabkan dia takut bertarekat ya. Itu kena siasatlah, kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang salah satu ujian orang bertarekat ini ialah dia merasa sama aja. Aku bertarekat tak bertarekat sama aja. Mana boleh sama tuan-tuan? Tak sama. Kita baca ayat 33 ramai-ramai. Kita malas-malas pun dapat. Malas-malas hadir dalam bacaan tu pun dapat. Dapat berganda-ganda kalau kita beramai-ramai. Jadi itulah ini masalah hidayat ni. Kalau ada kawan-kawan yang lemah semangat, tolong semangatkan, ajak, ingatkan dia. Yang saya fikir satu saja, bila kita nak mati, kita boleh ingat Allah tak? Susah ya. Seorang yang sakit tenat masuk ICU, ditidurkan, ingat Allah tak ketika itu? Susah tuan-tuan nak ingat. Itulah kita bergantung pada Allah. Kita mengharap mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut, Allah datangkan hidayat, kita boleh ingat Allah. Hati kita secara otomatik Allah, Allah, Allah. Walaupun kita tak sedar ya. Hati kita yang sangat penting. Sebut Allah, 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 Allah. Saya kan dah bagi tahu banyak kali ya. Kalau tuan-tuan nak tahu perbezaan antara dua zaman tuan-tuan sendiri, semasa belum rajin berzikir dengan sesudah rajin berzikir ya, apa perbezaan yang tuan-tuan boleh meyakinkan diri tuan-tuan? Kalau tuan-tuan betul-betul berzikir Allah, Allah bersolok sehingga betul-betul tenggelam dalam lautan kalimah Allah zahir batin kita, sehingga kita pun terasa seluruh alam semesta tenggelam juga dalam lautan kalimah Allah. Tuan-tuan boleh perhatikan, cuba tuan-tuan jangan mandi banyak hari, pakai pakaian yang sama, apa bau, busuk ke tidak? InsyaAllah badan kita walaupun tak mandi banyak hari, peluh kita mengalir, baju kita basah dengan peluh. InsyaAllah tuan-tuan akan dapati tidak ada bau busuk.